Okay, untuk mohon lesen penjaja, ada yang sebut lesen niaga, ada yang sebut permit, ada yang sebut lesen penjaja. Okey, yang nak berniaga tepi-tepi jalan tu, pertama sekali nak mudah untuk dapatkan kebenaran berniaga secara sah dekat tepi jalan ataupun kawasan tertentu yang korang nak tu. Nak mudah, korang pergi je dekat pejabat PBT dekat kawasan masing-masing. Mungkin syarat tu berbeza tak? Mungkin berbeza. Okey, minta je borang, cakap je saya nak mohon lesen penjaja. Lepas tu dia akan bagi satu borang tu lah. Borang tu bukan bermakna korang kena isi masa tu juga. Tak, korang kena bawa balik dulu. Sebab ada beberapa syarat tu yang korang kena sediakan dulu sebelum hantar borang tu. Antara syarat yang diorang minta yang memang confirm ada, antaranya sijil khusus pengendalian makanan. Yang ni korang boleh join secara online je. Dekat mana-mana korang boleh search je lah. Dekat internet tu ada banyak. Okay, lepas tu korang bawa sijil tu pergi ke klinik untuk dapatkan suntikan typhoid. Bawa surat suntikan tu pergi ke pejabat PBT tu untuk mohon kesihatan pula. Tapi tak hantar borang lagi tau, belum lagi. Lepas tu antara syarat yang diorang minta lagi adalah SSM. SSM ni korang boleh buat online je. Search je EasyBiz. Korang boleh isi secara online untuk mohon SSM. Ada yang harga RM30, ada yang harga RM60. Lebih kurang macam tu lah harga dia. Okey, dan antara benda yang wajib memang diorang minta adalah gambar tapak niaga yang korang nak mohon tu. Lepas tu ada lagi lah maklumat lain yang korang kena isi. Dan tu tak susah pun, mudah je. Mudah sangat. Lepas dah siap borang tu, nanti korang pergi je pejabat PBT tu, hantarlah borang tu. Nanti diorang ada pegawai diorang yang akan semak sama ada layak ataupun tidak korang ni mohon tapak tu. Kalau tak dapat tapak tu, mungkin nanti korang boleh apply tapak lain pula. Mungkin tapak tu diorang nilai mungkin tak sesuai. Kalau tak sesuai, korang boleh mohon tapak lain. Kalau korang rasa konten ni bermanfaat, korang boleh komen, like dan share. Dan jangan lupa tekan button follow. InsyaAllah akan datang pun saya akan share lagi info-info berkaitan dengan penjaja untuk korang.